Alright, assalamualaikum, bertemu kembali di channel Enfas. So hari ini aku ada photoshoot dekat Sekolah Menengah Sains BM Bukit Mentajam. So semua barang dah ada. Jom, hari ni kita bawa assistant. Let's go. Alright, hasil daripada photoshoot hari tu, so dia pun dah buat banner untuk sekolah SPM tahun 2024. Hasil aku photoshoot kepada Rumah Nila. Nur Kristina Batrisha binti Muhammad Fazil. Nurin Shibatul Syaza binti Hamizan. Yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mencayakan Majlis Anugerah Apresiasi Dewan Murid Anugerah Q dan Graduasi Murid tahun 2024. frame dia tak boleh gelap. Saya sini pakai biasa kalau gini cek. Tanam melenggung tumbuh kelapa, terbit bunga di atas titik. Budi semua kami tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Tidak nak apa-apa jadi benar-benar. Juga tidak dilupakan kepada seluruh ahli jawatan kuasa yang bertukus. Layer 2, layer 3. Bawah ni tak payah. Saya tak nampak oi. Kat belakang tak nampak. Ha, berdiri depan ni. Lah bawah-bawah semua 29. Alright, dah settle dah kita punya majlis convocation untuk Sekolah Menengah Sains. So hari ni kerja agak kelang kabut sikit. So kita tengok nanti hasil dia macam mana. Budak-budak semua okey, sporting. Tadi kita dah shoot depa punya setiap satu kelas ada ramai kau, lebih kurang dalam 20 lebih budak. So ada 5 kelas. Dah settle dah last untuk sesi photoshoot untuk group kelas. Untuk gambar dalam dewan tu kita akan crop dulu nanti. Yang mana sengit ke apa semua kita akan ejar balik. Alright, so kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.